Sanggup melawan arus sejauh 150 km dan cuba melanggar kereta peronda polis MPV dalam kejadian dekat Tol Bukit Beruntung, Selangor, seorang pemandu lori akhirnya ditahan polis. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Ibrahim Hussein berkata dalam kejadian sekitar jam 5.35 pagi tadi, suspek berusia 40 tahun berjaya dicekup di Taman Bunga Raya Bukit Beruntung. Katanya hasil siasatan mendapati suspek enggan berhenti dan bertindak memandu keluar ke arah Lebuh Raya Plus Utara Selatan melalui Tol Bukit Beruntung. Suspek yang memandu lori jenis Mitsubishi Fuso itu bertindak melawan arus sejauh 150 km bermula dari Tol Bukit Beruntung sehingga Tol Sungai Buloh dan berpatah balik ke Tol Bukit Beruntung. Ketika kejadian, suspek juga memandu secara berbahaya serta cuba melanggar kenderaan MPV polis semasa ingin memberhentikan lori itu di kawasan berhampiran Tol Bukit Beruntung. Tambahnya, semakan kata suspek mendapati dia mempunyai 2 rekod kesalahan dadah dan jenayah. Hasil saringan air kencing terhadapnya juga didapati positif dadah jenis metafetamin dan polis turut merampas lori yang dipandu suspek. Beliau juga memaklumkan suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrate Kuala Kubu Baru jam 9 pagi esok untuk permunareman. Ibrahim juga menambah kes akan disiasat di bawah Seksyen 307, Seksyen 186 Kanun Kesesaan dan Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.